Emas cuma alat keuangan. Kita buat tabungan emas melalui syarikat Public Gold ni, kita dapat dua perkara. Bukan sahaja emas, malah ilmu sekali. Sebab apa? Sebab syarikat Public Gold ni menyediakan sistem dealer. Dealer-dealer yang akan guide kita buat tabungan emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu. Bukan bermaksud saya nak tuan-puan menabur emas melalui saya. Saya tak kisah tuan-puan, saya ada rezeki saya sendiri. Telah tertulis tidak pernah berkurang walaupun sedikit. Cuma kita kena bersangka baik, kita kena usaha. Jadi tuan-puan tak rugi menabur emas melalui syarikat Public Gold. Memilih menabur melalui syarikat Public Gold. Sebab dua perkara kita akan dapat. Pertama emas, kedua ilmu. Ilmu yang akan mengubah keuangan diri keluarga kita kepada lebih baik, bukan emas. Emas cuma alat keuangan. Sebab tu tak rugi menabur emas, memilih menabur melalui syarikat Public Gold, kerana syarikat Public Gold menyediakan sistem dealer. Dealer-dealer yang akan guide kita menabur dengan cara yang betul, buat dengan ilmu, insya-Allah. Jadi kalau saya orangnya, tuan-puan nak menabung bawah bimbingan saya, boleh isi beg biru yang saya tinggalkan. Nanti saya akan hubungi. Saya tak akan tinggalkan bawah bimbingan saya, terkia-kia saya akan mudahkan urusan. Tuan-puan beli 10 gram, saya janji dapat 10 gram. Beli 1 kilo, saya janji dapat 1 kilo. Jangan risau. Syarikat Public Gold tuan-puan tak jual emas digital. Syarikat Public Gold jual emas fizikal. Beli emas, dapat fizikalnya.